Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi ke satu lagi episod Kongsi Ilmu yang dibawakan oleh Shukran.com. Okay, hari ini saya nak berkongsi tentang tips bagaimana anda boleh menderma sebanyak $1,400 pada setiap minggu. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 261, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Secara dasarnya Allah memberi perumpamaan orang yang menderma pada jalan Allah, berinfak pada jalan Allah itu seolah-olah seperti satu benih yang tumbuh padanya itu 7 tangkai. Pada setiap satu tangkai ada 100 biji ataupun hasil buah-buahannya. Kalau dikalikan maknanya daripada satu benih tadi dia akan bercabang menjadi sampai 700 hasil. Okey, wal hasilnya saya sebutkan tadi, macam mana nak dermakan, kita nak menderma sebanyak $1,400 pada setiap minggu, khususnya bagi lelaki. Bila anda pergi untuk melaksanakan solat Jumaat, kita masukkan $2 dalam tabung. Satu kali kita masukkan $2 dalam tabung itu, Allah akan gandakan daripada 10 sampailah 700 gandaan. Maknanya kalau $1 kali 700, $700. So kalau derma $2, maknanya $1,400. Itu baru $2. Kalau $5, kalau $10, so anda fikir-fikirkanlah. Mari kita sama ringan-ringankan tangan kita untuk kita bersedekah ke jalan Allah. Kita infakkan harta kita ke jalan Allah. Semoga setiap kali daripada ganjaran harta kita itu digandakan dengan banyak sekali. InsyaAllah. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.